Korang familiar tak dengan Eros Najim, Eros Flame, Eros Biru dan Eros-Eros yang lain? Kalau korang tahu pasal Eros, maksudnya korang patut tahu yang Zindor ada keluarkan bau inspired daripada Eros, which is Amaya Najim, Amaya Flame, Amaya Clear Bottle dan juga Amaya Black Edition. So firstly, kita nak borak pasal Amaya Najim. Amaya Najim ni first korang apply, korang akan terus dapat bau-bau yang membawa ke karakter warm spicy. Bau permulaan dia korang dapat bau oud dan juga Italian Mandarin. Tapi korang jangan risau, sebab oud yang korang dapat daripada Amaya Najim tu tak terlalu woody sangat. Dia tak terlalu oud sangat. Dan korang akan dapat sweetness tu daripada Italian Mandarin tu sendiri. Yang kedua, Amaya Flame dupe kepada Eros Flame. Amaya Flame didatangkan dengan bau permulaan ke arah fresh, fruity and slightly citrusy. So maksudnya dekat situ sangat-sangat sesuai untuk pewatakan yang macam leadership. Kan korang ni seorang leader, korang ni seorang captain. Sangat-sangat sesuai pakai Amaya Flame sebab dia ada bau fresh, bau-bau tajam sikit daripada citrusy dan juga bau-bau manis daripada fruity itu sendiri. Yang ketiga, Amaya Clear Bottle dimulakan dengan bau-bau fresh, minty dan juga vanilla. So maksudnya dia start dengan bau fresh, kemudian dia ada bau-bau macam bau-bau cool, vibe-vibe cool macam daripada minty. And then korang jangan risau sebab dia akan masuk sweetness daripada creamy vanilla tu sendiri. Sangat-sangat sesuai untuk student ataupun lecturer yang melibatkan aktiviti korang di dalam kelas. Lastly, kita nak borak pasal Amaya Black Edition, which is my favourite Amaya dekat Zindor. Amaya Black Edition adalah salah satu clubbing scent yang famous dekat dalam Zindor. Menunjukkan satu karakter ataupun menekankan satu karakter lelaki yang fresh, sexy dan juga gentleman. Bau yang sama macam Amaya Clear Bottle, akan tetapi dia lagi boldkan karakter tu, pekatkan bau dia dan kita pakai ingredient yang lebih mahal daripada Clear Bottle. So itulah antara perbezaan antara Amaya Najim, Amaya Flame, Amaya Clear Bottle dan juga Black Edition. So kalau korang ada bawa karakter-karakter lelaki yang macam saya sebut tadi, dapatkan kat beg kuning sekarang.